Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan Masjid Madat yang terletak di Sungai Petani Kedah. Selamat datang ke masjid yang menggabungkan konsep industri dengan unsur-unsur tradisi, mencipta pengalaman yang unik dan menyenangkan bagi semua ahli jemaah. Masjid ini berkonsepkan industrial dan mendapat sentuhan awal hasil kerjasama Nasty Builder Sdn Bhd. Teknik lunar dan kereta yang dipilih sebagai warna utama untuk menaikkan lagi konsep industri yang ingin ditonjolkan. Hiasan tiang kiri dan kanan masjid yang dihiasi dengan lampu menaikkan lagi seri ruang dalam masjid ini. Di ruang skylight terdapat shielding kaca skylight yang memberi cahaya dramatik hasil idea arkitek. Cermin di ruang mihrab untuk ruang imam dan stiker frosted dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim menambahkan keunikan. Border blind motorized memastikan privasi ruang solat yang meminimalkan cahaya masuk. Tulisan kod dinding atas kiri dan kanan yang menggunakan material PET yang menjadikan suasana akustik. Kod Arab pada dinding dengan suara hujurat ayat 17 dan juga At-Taubah ayat 71 menambahkan elemen keterangan. Material fabric panel yang digunakan di bahagian belakang tulisan kod ini berbentuk geometri. Lampu dinding atas sini LED surface downlight berwarna hitam. Untuk keselamatan, lantai getah EPDM stainless steel pada bahagian side digunakan untuk menambahkan efek yang berbeza dari taman permainan yang lain. Di bahagian tandas, material marble dan stainless steel features digunakan. Di bahagian dinding cubicle menggunakan panel Fanalite door and wall tahan air dan tahan lasak melengkapkan lagi perasaan mewah dan aksen elegan. Terdapat bilik kapsul untuk kemudahan jemaah musafir, dilengkapi dengan dua katil yang selesa dan ruang makan yang mempunyai dinding fluted dan laminate yang menawan. Shielding aluminium berpattern lubang tergantung di atas. Elemen peletakan pencahayaan mewujudkan suasana yang luar biasa. Kemasan yang digunakan di bahagian shielding di ruang solat utama adalah bahan laminate dan juga terdapat template yang sterling di bahagian ini. Pertamanya Alhamdulillah, my first impression dengan pembangunan daripada kesiapan masjid dan segi dalamannya sangat luar biasa lah. Dan Alhamdulillah dengan sebab itu juga banyak orang yang mula sedar tentang kepentingan sebenarnya masjid ni bukan hanya untuk orang datang sembahyang, tapi orang nak rasa kelegaan bila masuk tu. Dari segi apa yang dibangunkan, daripada apa yang daripada pihak Irdeco dan Deco House buat lah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Pertama, kita rujuk juga dengan majlis fatwa dan beberapa ahli autoriti dalam bab masjid ni. Alhamdulillah kita mendapat satu feedback yang sangat baik. Cuma dalam bab ni kita perlu berlapang dada lah. Sebab kita nak jadikan masjid ni adalah as a stop center untuk semua orang. Cuma kalau dalam adat ni kita asingkan ruang utama solat dengan ruang kanak-kanak. Cuma dia berkongsi tempat yang sama, dipisahkan dengan bordernya adalah kita letakkan penghadang lah agar mereka tahu ni adalah tempat solat dan ni adalah tempat untuk main. Sebab mana mungkin kita nak menapakkan hati mereka datang dengan perasaan kasih dan sayang kepada masjid kalau tidak dididik daripada kecil. Saya menyarankan daripada mana-mana pihak masjid, jawatan kuasa, belajar untuk kita berlapang dada. Alhamdulillah bila kita meraihkan anak-anak ini, setiap pagi tidak kurang daripada 130-150 orang kanak-kanak datang solat berjemaah. Perasaan untuk nak bangun pagi itu, maka perlulah kita meraih kanak-kanak, maka insya-Allah dalam masa yang sama kita akan terbaik. Saya rasa dalam pembinaan apa-apa jenis construction ini memang akan ada pro and con. Cuma saya rasa secara kasarnya saya selesa bersama dengan Deco House dan Irdeco. Dan yang paling saya rasa saya sangat berpuas hati adalah tentang seal after service. Bila dah siap adalah defect-defect sikit-sikit itu mereka tidak lepas tangan. Dan sebenarnya bila Madat ini beroperasi, kita di luar jangkaan kehadiran orang ramai. Jadi of course lah macam ada beberapa peralatan tu bila digunakan secara terlalu ramai sangat dengan heavy use akan ada masalah-masalah teknikal yang lain. Tapi mudahlah untuk berurusan. Dari segi kualiti kerja saya rasa okey. Alhamdulillah untuk satu company yang sedang membangun dan sangat baik dari segi hubungannya, maka I will recommend lah untuk kalau ada orang yang nak buat projek bersama dengan Deco House ataupun Irdeco. Mudah-mudahan kebaikan yang sama dapat kepada tuan-tuan insya-Allah.